juga. Dengan bahawa aurat kain tembuk atau kain nipis nampak warna kulit, atau kita semaya kita orang jatuh pakai kain sarung selai ya, wala atas pada pusat pun ya kira lubang lorah tu. Tu banyak orang semaya lagu tu. Orang panggil je semaya pakai kain selap punggung. Kilah dia tu atas pada pusat dah, tapi di lurah belakang je tak ada buh gapo. Tak ada baluk kain subel kau tahu tak buh piyah kau. Ya kira juga kalau tak kedai pergi jengok lagu tu nampak pas bawah. Tu semaya tak sah juga. Alik bawah tak apa, alik bawah tu. Tak kedai kita semaya di atas latar, orang duk mahang di bawah atau budak-budak. Pas dia lenggak tengok latar jarang. Nampak dua nyo dua utir. Duk denyuk tengok naik, denyuk tu duk gerak, gi mari utir kotor tu lah. Tak apa nampak alik bawah. Alik atas je talihnya. Tu semua tu orang panggil dah kita kena amati dalam bab aurat kita tu dah. Lepas tu kita duk mari ngaji lagi sambung daripada syarat sah semaya. Lepas tu nak apa nama sunnah buat banding lagi, roh ni ya banding supaya kepala. Kita manusia ni kalau kepala tak ada pakai tak hidup ada. Tak ada kaki belana orang hidup, tak ada tangan dekat belana orang hidup. Bukan tak ada dua paha. Digelakan dalah timung tu. Duk golek bawah timung ya. Kaki tak ada dua putung. Hidup. Tapi tak temu lagi orang tak ada kepala hidup. Tu nak rakyat kata bila kepala tak ada mati. Demikian semaya pun kalau rukun kita tak molek, rukun tak kena, mati juga semaya kita. Dah tu di antara baik. Dua ni kena jaga kedua. Supaya nak masuk dan Nabi kata wa iqamis solah. Mendirilah kamu akan semaya. Lalu ulama bahas tak dinamakan mendirikan semaya, malaikat semaya ni kena cukup rukun dan syarat. Arti kalau semaya tak cukup rukun syarat, semaya ni tak dinamakan wa iqamis solah. Tuhan pun kecek lagu tu juga. Rabbi ja'alni muqimas solah. Jadi oleh muhir Tuhan akan daku ni jadi gapo? Muqimas solah ada. Jadi orang yang mendiri akan semaya. Orang tak panggil mendiri, malaikat semaya tu kena cukup rukun dan syarat dan jaga batas-batas semaya. Tu sebab kita perlu sangat dengar bab semaya ni dah. Lepas tu Tuhan kata nego lagu tu juga. Innal ladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang yang baca Quran lah. Nah, orang yang baca Quran pahala dua wa iqamus solah. Orang-orang mendirikan semaya. Tuhan tak ada kata wasolah dak wa iqamus wa iqamus solah. Orang mendirikan semaya 5 waktu. Lepas tu wa anfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Orang belanja harta dia kok jalan fi sabilillah. Baik waktu dia belanja tu senyap-senyap tak ada dia tahu. Atau dia wi tu orang tahulah 1000 atau 2000 10,000 kata gila. Orang ni Tuhan kata yarju natijalan tabud. Penegak dia ni berkekalan selama-lama, tak punah pas bila dah. Nego kerak, nego bawah kayu, nego barang rocek. Tu belum tentu lagi, takutnya tak kena cara punah. Selera tabak, ya tak kekal tu. Hak kekal kok pagi ni baca belakang dah, bakery baca dah. Biar dah tak tahu hanggut semata dah. Beno pun baca dah. Dah baca belakang dah. Lepas tu apa nama? Semaya kita semaya dah. Sedekah so lagi. 3 ni tu dia panggil nego akhirat. Nego ni pula yarju natijalan tabut. Penego bahasa ni muharraklah timur balas saya tu di akhirat so. Nego ni pula lan tabu, tak punah, kekal selama-lama. Siapa bersama kita di dalam syurga nanti. Kekal nego ni tak bersama dak. Dan mereka duit labon nego tu menjadi benda kebaikan fi sabilillah bersama kita juga. Lepas tu masuk kita ngaji semua syarat bagi sah semaya ni ya ada 9. Ya tamu masuk waktu kita ngaji minggu kemarin. Yang kedua menghadap pada kiblat. Kiblat yang ni Kaabah. Sebab apa boleh panggil Kaabah? Kerana Kaabah ni tempat tinggi. Dulu tak ada dah. Hak tinggi sekali Kaabah. Alon ni tu hawa dah dunia kau moden kau maju gapo tu gak dah disorak oleh para orang ahli Mekah raja dia gak kena buat bandung ngewi tinggi pak bawah pak gapo siapa 3 4 lapis tak pandai ngalan ni saya pun kena tambah dulu tu Kaabah tu sebab boleh Kaabah ni dah suatu perkara bina yang tinggi
Dia tinggi pada lain lah sebab dia duduk di lembah dah tu, tapi tinggi daripada yang lain dia nya. Alam itu pah bawah dah lah. Pak asah dia tu kata malaikat bau, malaikat bina, atau dikatakan menabi ada bina. Wak tapak tu siapa Baitillah. Pas dia punah bila? Dia punah tu kah masa bah dan bah orang panggil banjir tufan. Masa Nabi Nuh. Habis air ke suti dunia tak ada mengatasi air laka-laka. Siapa Baitillah pun bawa digi di air habis. Asah tapak dia pun tak ada. Apa kita pergi bah baru ni lah. Tak ada dah tunggu-tunggu seluk ada. Lepas tu perintah ke Nabi Ibrahim suruh bina semula Kaabah. Ibrahim kata ke Nabi ke Allah Ta'ala, pas lagi buat betul mana? Suruh pergi buat tempat hak sedia. Sedekah hak sedia asah tak ada dah. Tak jadi tanah lebih dah. Jawab Tuhan kata tak apalah. Wimu sanggup buat tak apa aku nak tunjuk. Nabi Ibrahim pun sanggup. Duduk sebentar awal mari duduk di atas kepala Baitillah. Tikhija Allah Ta'ala lah tu. Tu awal mari betul di awal tu Baitillah. Ibrahim gali dengan Ismail dia tu baik mari tieh hak asah dah. Lalu tu dia bina. Hak kita duk tawah duk tengok lah ni tu hak Ibrahim bina tu dengan Ismail dia. Dah duk naik turun duk jokong tu Tuhan nak tunjuk tapak kaki Nabi Ibrahim biar anak cucu tengok. Boleh tengok siapa kelaning tapak kaki Nabi Ibrahim. Tapi tapak kaki Nabi Muhammad kita tak nampak. Tapi kalau kita duk tawah keliling kau tu bekas dia belakang lah. Di Madinah di gapo tu dah. Habis tu kalau kita duduk rumah tak biasa pergi Mekah Madinah tak ada kita tepuh bekas-bekas Nabi Muhammad. Dan gidek tu kena tepuh ya tak leh gi dah. Cuma Ibrahim tu nampak belah kat tapak dia. Dia duduk kat Baitillah tu ya dulunya. Tapak dia tu. Lepas tu mari satu lama-lama beralih duduk tempat lain ni. Bila duduk pak situ tu kata masa Sayyidina Umar jadi khalifah, dia nak ambil pula halih nak gitak lain pula. Tak leh Tuhan tak awi dah. Tak gerak akak balah mana pun tak gerak dah. Tu kerja Tuhan supaya mozak di Baitillah lah tu. Panas taruh mana pun tak panas tau su. Duk sejuk kaki. Cuba waktu bek luar pada tu selalu dah. Tu nak royak kata hikmat tu hebui tanda melia sangat Baitillah. Dah, jadi tak panas. Dah, tak gitu baik. Hijak tak pakai selipar tak apa. Kalau kita pandai mozak dia jemur panah. Dah, malah menetuklah kaki nak tukuk tunjuk keliling, tapi sejuk nak royak. Bahawa sudah dia bina gapo tu suruh pergi panggillah hamba-hambaku mari kunjung Baitillah. Pas Nabi Ibrahim kata nak panggil lagu mana, orang tak ada suara habuk ya Allah. Tak apa, khijamu panggil aku dengar. Pergi naik di Bukit Jabal Gubih. Bukit Jabal Gubih tu tempat rumah hijau dah. Di Jambe kita sudah cukup, kita pergi dah. Tu pergi Jambe ada situ. Jambe tu rumah Khalijah bini Nabi Muhammad. Lepas tu paling lekan ni apa rumah hijau takut ngajar itu Bukit Jabal Gubih. Pas Nabi Ibrahim nak pergi panggil situ, hei hamba Allah semua di atas muka bumi, marilah tawaf, marilah kunjung Baitillah. Hei hamba Allah, di situ kalau orang nyauk, yo hamba nak pergi. Kalau nyauk sekali, boleh pergi sekali. Kalau nyauk dua kali, boleh pergi dua kali. Kalau tak nyauk langsung, tak boleh pergi siapa mati. Habis kata, orang pergi Mekah tak siapa seru, tak seru siapa lamun. Dah, cuba kita tanya. Rukun Islam yang 5 ni gapo? Ialah haji. Dah, haji tu manistata ilaihi sabila, mereka yang kuasa berjalan kepadanya. Dia tak ada kuasa tak ada apalah. Bah kalau ada duit pitih, sihat badan jalan selamat, orang panggil ada kuasa. Lepas tu dia tak pergi juga. Dia jawab kena, tak siapa seru. Allah seru tu hai tu lama dah wajib mu kena tunai bila mu ada kuasa. Supaya seru semaya itulah. Okey, apa kena boleh tak pergi juga. Tak pergi kita tak boleh kata tak siapa seru, mu tak nyau. Mu duk dia kau Ibrahim duk panggil. Kau ni mu takut duk dia juga tak akak lagi ni. Beheng ho dah sekali, 2 ke 3 tak tahulah. Kalau pergi mati celah ni ho sekali. Kalau nya akak lagi ho 2 kali. Tok Su tak tahulah hak nego tadi diri ni. Nyauk ke dak? Ada lagi dia apa? Tu nak royak orang tu nyauk 2 kali 2 kali gi. Kalau 3 kali 3 kali gi. Ngikut tak kita ho nak gi. Orang tu jawab dulu boleh gi dulu. Orang tu jawab ke dia, orang tu pergi ke dia. Orang tu duduk dia kerah kumpul tunggu, orang tu tak lagi dah. Tu Nabi kata ngikut di atas panggilan kita. Dah, tetap kalau malaikat apa nama Ibrahim tu panggil.
Seru pada masa tu dah. Banyak kali duk panggil. Tu dia panggil kisah kata kena hadap kau tu lah. Kalau kita Mekah tu kita kena yakin nampak Baitullah tu. Baru yakin kita orang duk Jawi tak nampak Baitullah, mada dengan Z. Z ni orang panggil berat skor kata Kaabah ni pas lek ni. Kalau kita sini pas jatuh. Dah kalau duk Mekah ya pas naik duk Madinah tu. Ya tak sama juga. Di antara tempat hadap tu. Kita sini hadap jatuh Kaabah pas lek ni. Apa kita berat kata Kaabah duk lek ni enggak ada apa dah lah masuk dalam Z sah dah kita semaya. Ada pun yakin tu yakin kena nampak Baitullah baru nampak. Selesai situ kita mai tengok hak yang ketiga pula. Ya asalnya kita nak sembah Tuhan ni bucu mana-mana boleh berlaku. Tapi kena boleh hadap pada Kaabah sebab Tuhan suruh. Tuhan suruh wahai apa nama ni fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadap kau tu. Ya kecek bak Kaabah bak ngadap kiblat ni banyaklah surah Baqarah. Sebab apa? Hak Tuhan mula nasah hukum Kaabah. Hak mula-mula hadap Baitullah. Pak Nabi pergi pada Madinah duk dakwah. Jawab Yahudi kata ke Nabi Muhammad, aku pasal apa aku nak turutmu Muhammad? Aku kitab ku ada dah. Nabi ku ada dah, Kaabah ku ada dah. Pasal apa aku turutmu? Ya orang Yahudi kecek debel lagu tu. Aku cukup sepenuh belakang dah. So ya kalau nuri aku turutmu boleh, tapi mu kena turutku. Ya giwa ada torong lagu tu. Pas Nabi kita ya harisun alaikum bil mukminin. Ya lobo di atas agama dia lobo sungguh. Ya temu sungguh dalam bab agama nak orang beriman dengan dia. Lalu tu dia sanggup semaya hadap kepada Baitul Muqaddas. Lama mana? 14 bulan ada kata 16 bulan. Ala kulli setahun lebih hak Nabi hadap kepada Kaabah Baitul Muqaddas. Sampai situ tu Yesus Nabi palin. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kalau mu tak paling Muhammad, orang Yahudi kata kemu. Kata kena, agama ya mu tak turut, tapi Kaabah mu turut dia. Habis mu kena beralih lah mak Nabi paling. Paling tekah Nabi duk semaya Zuhur. 2 rakaat kepada Baitul Muqaddas, 2 rakaat kepada pula Baitul Kaabah Masjidil Haram. Sampai dikenali situ Masjid Qiblatain ini. 2 kiblat. Kalau dia pergi Mekah umrah baik, haji baik, tak sah wagi lah situ untuk kita kenal kisah Nabi. Kapung. 2 kiblat. Apa nama 2 kiblat? 2 rakaat hadap pada Kaabah. 2 rakaat hadap Baitul Muqaddas. Dalam Madinah. Ada alamin Madinah lah. Tu dia panggil 2 kiblat. Di antara dah. Dia panggil hadap kepada Baitul Muqaddas 2 dan 2 rakaat hadap pada Kaabah. Lepas tu paling tu dia panggil Tuhan nasah. Nasah dia panggil Baitul Muqaddas. Tapi Pak Yahudi dah hadap kau tu cara dia ngaruk dia adalah timbul Nabi undang Tuhan dia habis dia nya. Sebab tu dia kecek banyak di dalam apa nama ni Kaabah kerananya kiblat ni kerana mula-mula nasah. Mula-mula nasah supaya kita kata Nabi ke. Dia kata lagu mana? Kun haitu anziya kubur. Aku tegah akan kamu ziarah kubur. Sebab Nabi tegah ketika tu orang kafir jahiliyah dia bukan pergi ziarah saja dak, dia sujud. Dia sujud lebih-lebih lagi kubur ada nama-nama. Kubur orang jenis ada besar-besar pangkat tinggi-tinggi, dia sujud, dia duk minta pada dalam kubur tu. Tu orang panggil dia duduk tawassul. Dah, dia duduk pakai orang panggil sembah. Dia pakai wik tara kubur tu oleh wik bekah. Duk sirik dengan Allah Taala lah. Lepas tu bila pak dia masuk Islam, Nabi bimbang takut dia tabiat zaman masa jahiliyah duk sembah sujud ke kubur, duk minta ke kubur tu. Lalu tu Nabi lari dulu. Lari tu sewi ziarah, takut tabiat dia ada lagi. Pada muda ambil hak ni, hak kata tak boleh ziarah kubur sekat tu. Baru lepas pada tu Jakar kata dia ni orang meher dan Islam dah. Pandai dalam Islam dah. Supaya orang mu'allah lah. Dah, masuk sehari 2, 3 tahun, setahun 2 tahun, boleh lagi kita keluar zakat dia. Sebab gapo mu'allah nak menjinuk untuk dia di dalam agama Islam. Gua dia tinggal agama dia. Waris dia tinggal, mek dia tinggal. Sain sobat dia tinggal belaka, cabut diri masuk Islam. Padahal keadaan tu dia duk kesik dia nya.
ke situ kita orang Islam pakat saing dengan dia, nak wi menjina. Saing dengan dia, tegur dengan dia, bukan jakat kita boleh wi dia. Sebab nak menjinuk dia dalam agama Islam. Pas lama-lama 40 tahun dia masuk jadi mualaf dah. Tak ada dah lah dia kena orang, dia baik dengan orang, bukan duit pitih pun dia ada. Pas kita pakai mualaf tu wi semua hai. Dia ada zakat juga. Boleh kata mualaf kita keluar zakat semata hai. Dia ada tangga dia juga. Dia ada tangga. Malaikat mualaf dia tu tubik pergi jadi orang susah, orang pakai miskin. Buat tak ada harta yang masuk Islam ni. Pas kita boleh wi zakat dia tak apa atas pakai miskin. Tapi nak wi atas mualaf semua kena cek tengok atik. Baru kau lama dia duduk lagi kesik lagi atau duduk lagi jinak lagi. Kalau dia kena orang belakang dah. Dekat kena orang baik dengan dia belakang nampak dia tak kesik dah. Berik dah padan dah. Dia ada tahap teh juga. Dan ni kita tak pakai mualaf wi semata-mata. Kalau pakai miskin tak apa. Tu di antara orang yang kata apa nama hak saat ni pun lagu itulah maknanya apa nama ni nak yang katanya nabi kita tu gak dia temu 14 bulan 16 bulan hadap kono tu apa suruh paling kono. Lepas pada tu hadis nabi saat ni fazuru kubura, maka ziarahlah kamu akan kubur. Nabi buka semula adalah buka semula ya tamu dia lari tu takut kafir jahiliyah duk sembah duk puja kubur supaya masa dia belum masuk Islam panah-panah supaya kereta orang baru beki ke jawab necang katanya yang derah sangat enjin baru beki 80 tak 17 mula-mula nak wi enjin tu besok ni tu buat luar Kedah tes 1 neh lalu necang tawi kerana baru muhajjal 80 70 90 100 4 wi besok dulu patah lah 1 neh tu 7 tu nak cam sel golek orang pai mutu pun supo hak sudah buat belak baru-baru tu bek lai Kedah lah tu juga ya baru orang panggil ni pak baru masuk Islam Nabi larang jangan kuntu aku tegahlah kamu an ziaratul kubur, ziarah kubur sebab mu orang baru boyo lama Nabi kata fazuruha maka ziarahlah kamu kubura akan kubur. Apa suruh ziarah? Fa innaha tuzahidu fid dunya. Karena orang ziarah kubur ni membenci kepada dunia. Terah tak percaya. Duk ziarah kubur ni dunia hak tak ada pada akhirat ni. Dunia yang tak ada bekal akhirat timbul dengan automatik kita benci selalu dah. Law ni kita duk galik-galik tak ada amal ibadat, kita duk kasih ke dunia hak tak ada beri pedah ke akhirat. Habis ni tengah pagi pas subuh klik pukul 9 ni tak tubik lagi kedai kopi tu boleh sakut burung seekor dia tengok tu tatah kau dah kosong tu tak berkukuk marah banyak utai dia kau putih koyak ni rena halah kau gun kejut kucing tak pagi tadi ni duk kecek habu pukul 11 orang ngaji kelik tak sudah lagi tu dunia yang tak ada pedah akhirat orang panggil boleh tak ada akhirat tu wajib benci tu. Pas tengah nak benci lagu mana? Mu kena pergi ziarah kubur. Nak tengok bola ke apa tu yalah kau tu. Lara United lawan Songkla United. Boleh pedah apa? Pahala tak ada, tapi tak ada berdosa. Tapi tak ada pedah orang panggil hak akhirat. Namun mu kena benci kau tu. Pandai benci tu ziarah kubur Nabi kata. Fa innaha tuzahidu fid dunya. Nombor 2 apa nama ni? Nombor 2-nya wa tazarul akhirah. Ingat kau akhirat. Ziarah kubur ni ingat kau akhirat selalu dah. Tebak rumah kita nak pergi. Pas kita lalu tu baca apa keri? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Demo ni kalau mari gube yo labo. Pandai baca ni boleh 3 juta dah. Belalah tidak ada 3 juta duit pun. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Weh beno pandai lebih pandai keri tak ingat lagi ya. Baju hijau kata wa huwa hayyul la yamutu bi yadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. 3 juta be. 1 juta pahala, 1 juta akad darjat, 1 juta apun dosa. 1 juta dah dosa kita habis pagi ni main ngaji gube. Ki baca sana. Kalau misalnya assalamualaikum ya darakal mukminin wa inna insyaallah bikul lahikuna fa nasallallahu lana wa lakumul afiyata. Bunyi ra orang kubur jawab. Minta we selamat, kita we selamat.
Pak kali jengok pala duk pak le tu Allahumma rabbaha zihil ajsadi albaliyati wal izamin nakirati allati kharajat minad dunya wa hiya bika mu'minatun adkhin alaiha ruha minka wa salaman minni. Jok Nabi Adam mati, siapa orang mati lah ni banyak mana tak tahu. Minta ampun dosa kita belaka. Aruk tak ingat kira, aruk aja boh dah ada ni. Ayah boh tu boleh cara dia, tapi ingat tu suku pula dah ke. Nu saya seorang belakang ya juga tu deh. Tak ada boleh lagi lah dah nampak sekali dengan baba pun. Bukan tak boleh selalu dah tu boleh. Ya kena mengapa juga. Tak boleh sedap lagi kat nasi. Tu boleh dia tu sekali-sekali. Bakery berlaku tu juga. Tu baik dah tu nak royak orang panggil 3 juta mudah-mudah. Boleh selalu dah. 3 juta dunia ni kau baru tak kenal dah temu mati dulu dah. Tengok tosu kata lah mayailah hajat boleh skelo nak bui lah mayai hajat tu dengan kami tak boleh paklah ni lagi tu skelo ya deh tosu deh tu nak koyak tak boleh skelo juta ni 3 kilo dah. Baiklah tengok dalam ni pula. Yang kedua dia kata baru ni syarat bagi nak sah semaya tu kena menghadap kiblat. Tu maklum kita lepas dah tu. Nombor 3 pula dan ketiga menutup dengan fa menutup aurat bukan aurat ni gapo ma yajibu satrun barang yang wajib kita kena tudung. Tu orang panggil aurat. Mana barang kita kena tudung tengok dalam hak semaya kat mana. Kalau orang tino pula dengan orang jantan sah nikah kat mana. Kalau kita duduk seorang diri kat mana. Pas kalau kita orang tino sama tino orang kafir, kita orang tino Islam, taro mana aurat. Dengan beradik-beradik kita ni setara mana ya ada sakat teh masing-masing. Hak dalam syaruk kita. Tak apa orang kafir tak ada. Dekat cuma dia tanggung malu tak malu itu ya. Pala ni banyak tak malu dah pakat kelanjai belakang. Dah. Dekat pakat kelanjai duk berdecok duk apa pakai baju dalam sai diau. Kita orang kita orang hak Islam kafir dah pun ya jeleng mata tak jeleng kena ya cocok dengan nafsu putih semu boh keri dah duk decok pas lamjai pula dah tu bukan lamjai mata kucing lamjai nama orang. Kan dulu mula perempuan putih dia aja tengok dalam lamjai sedak dah dia pegang decok dia putih semu. Saya tengok mujur molek putih dia tapi ada level itu tulis lamjai nak roh tubik banggai lalu dah. Pe orang Islam kita pun tiru juga. Kelubung tu decok lagi. Banyak tu bil lefik dah. Pandai buat lagu mana tu? Baik uai kai kelubung. Pada yang kata uai kai kelubung, dia kelubung nak tak nampak rambut. Dah. Apa nama laba dah sikit dia nampak rambut dah sok teruk. Dia kena tengok si duk jual agama. Duk jual agama suti dunia. We Islam boleh decok ke? Tu orang tak tahu Namun tak boleh hantu duk kelubung decok tu. Tu nak royak dah. Kalau tilik segi yang tudung dia dah decok hingga dah rambut tak nampak dah. Tapi tilik agama tu penuh. Sabit kuliah yang ni kita kena jaga yang nekara tu. Yang tamu kena jaga agama. Nombor 2 kena jaga harta. Jangan hidup bazir. Jangan hidup guna mengenak kursi. Pas kena jaga harta demo tak jangan hidup curi. Nombor 3 kena jaga kuturun ni. Jangan hidup zina. Zina yang mapuh kuturun ni. Tak ada kuturun, tak ada baris, tak ada dah. Habis orang panggil. Habis boleh menikah tu, hak zina dengan anak tu. Kalau tak ambil muk, keji tak kejinya. Kena jaga kuturun kita. Nombor 4 kena jaga apa? Maru'ah. Maru'ah orang panggil marayak. Jangan duduk jelak sangat. Jangan duduk terbulah sangat. Ni jatah pakai tino pakai jatah. Tu orang panggil maru'ah. Ni kecek pula dah siap tak ada beradu orang panggil. Yang mutukar di sana habis lama kita kecek Melayu lah. Ni sia tu umur ada beradu nak jaga juga. Maroah pakai topi. Yang mutak topi harai dia betul mana? Harai tak harai tengok tempat kita pakai ke dak. Ya satu topi tak ada apa sungguh. Tapi tempat kita pakai topi dak. Golek topi kokai. Pakai topi tu kali nu. Habis kena jaga maroahnya. Nah kita pergi tempat negeri Islam pakai topi banyak. Hak tu tak apalah. Tak jadi orang panggil tukar takir subhat dah. Ni tempat kita jarang nak pakai topi. Pak kita pergi pakai tukar ada molek teraing tu. Pakai topi mek wak payung apa pula payung Belanda. Payung padah takut sini dah. Tanah payung baru tak hafal pelapek ya. Tahu jadi 45. Mek tok sini lalu dia mudah nyaku dah ke. Mek tu lah.
Dia pakai boleh topi tak ada haram pun, tapi subhat dengan demo terai pokong. Ya tu. Jadi subhat gitu yalah. Tapi golek Islam ada pakai topi tak apa, pakai tak apa. Dia kena jaga maruah kita orang panggil dah. Jangan we orang duk sok kita ni kok lain. Lepas tu nombor 5, nombor ni ke apa? Nombor ni akal ni mabuk ni. Akal tu hewi kita tak ada harga yang paling tinggi. Dah mahal dan di akal ni tempat tu hewat kira manusia wak kira. Tak ada akal habis kira-kira. Manusia pun hina, lagi agama pun tak ambil wak kira dah. Orang tak ada akal. Tiba-tiba kena jaga jangan duk mabuk. We punah ke akal kita. Dah, apa so lagi gapo so lagi? Anda ada kuliah yang ni. Kena ngapa juga tu. Agama, harta, keturuni, maruah, akal, so lagi. Faktino, so lagi. So lagi. So lagi gapo tu? Sari. So lagi. Keri. Terila. So lagi diri. Nak jaga diri kita la darara wala dirara. Jangan diri kita jatuh le mudarat, pak kena jaga tak demo. Mudarat ke demo. Boleh pasal lagu ikut kita rumah kita. Tu mos haimu jiran nak tidur tak leh tu. Muduk gong-gong tu. Haimah kita sungguh mahmung biar atau mak biarnya. Nu jiranmu tu. La darara wala dirara. Jangan mudarat dirimu dak orang lain tu. Merusak kat orang lain. Jangan jaga dirimu molek. Bila zat perkara jadi mudarat haram. Tu nak royak kata dah kena jaga diri molek. Sampai tu tak leh duk turis. Ni jual ubat turis sekarang. Tak baik tu. Mengenakkan diri kita tu Tuhan murih tu. Darah yang ceruk. Ambil ubat pak buh kelapa kering. Buh kering pun tak leh jadi dah. Tu dia panggil duk mengenak. Terah turis kau tu turis kau ni tak leh mengenak diri kita. Tuhan murih walau kita dah pun. Duduk turis orang pun tak leh juga. Tubuh demo, tai demo, katak demo tu kena jaga diri kita dan diri demo daripada mudarat. Kita dah kata hak kita tak apa, tak leh juga sepatu. Habis bagaimana orang jatuh bubuh putih dalam kemaluan. Hukum tubuh haram sebab yang enak tubuh. Sakit kau tu mubuh kat keri. Nak buh keri weh tak baik orang tak tengok pun. Demo buh dengan puting apa nama ni, buh gigi tu. Demo gonyoh-gonyoh tidak demo buh putih jenis bola sinar tu. Allah tak apa weh. Kalau ada. Kalau ada mati weh tak ada kena weh. Nak duduk turis tu. Sakit hati mayat pula dah. Nyakit hati mayat pula. Ni bini besar dah. Kena weh putih tu. Ada 2 putih. Tu laki bau. Tak ada kena besar dah. Orang tina taning dengan putih gitu dah. Malu kau weh. Tak apa. Tak boleh weh dah. Weh bapanya. Dia tak ada kena weh rata situ. Patut imej terik tu gitu padah tu bila. Bisa tu nak turis putih kawan ni. Bini yo yak sani. 3 putihnya bola sika. Apa boleh main? Tak ada rasa orang panggil tak puas hati nikmat tu habui. Kita duk pindah-pindah lagi. Payah gua menyakiti diri lagu tu. Menyakiti diri orang panggil lagu tu. Bukan tak sakit. Sakit tu. Dah. Tu orang panggil ya Allah belaka tu. Pahlah ni kita nak tanya demo tak gamak kakak lek dalek. Pakau yang betul-betul penuntut tak baik haram. Supaya kita orang jual agak nak kusena ubat kita turis kau turis darah yak ceruk. Tu orang panggil mudarat ke diri. Orang lain pun seperti tu juga. Tu bek nekara tu masuk le kuliah yang ni poteh dik. Kena wajib jaga belakang tu. Dah. Tu orang panggil ketiga menutup aurah. Aurah ni tempat orang panggil malu. Ma yajibu satrun bagai yang wajib kita kena tudung. Lepas tu lagu mana? Antara pusat dan lutut. Antara pusat dan lutut orang panggil. Antara dia. Jika lelaki dan sahaya perempuan dan sekalian tubuhnya. Bikat tu dah. Yang atas dan ketiga menutup aurat. Aurat ni lagu mana? Antara pusat dan lutut. Jadi pusat kita dengan lutut tu tara kat tu. Tapi barang yang tak sepenuh wajib kita kena wilpah pada pusat. Kena di bawah pada lutut. Kalau kita gitu dong betul-betul ngah ya royak antara celah ni, celah lutut tu. Tu orang panggil nama tak tudung juga. Barang nak sepenuh hak wajib tu kena wilbeh pada tu sikit. Kalau kat siku ni kena wilbeh. Asal ambil semaya Tuhan kata wa arjulakum mana apa nama ni farsilu wujuhakum wa aidikum ilal marafiq dan basuhkan tangan kamu sampai kepada siku. Ya ni Tuhan kat tu tapi nak sampai kat ni tak boleh. Nak sepenuh kat ni kena wilbeh sikit. Wa apa nama ni wa aidikum ilal marafiq
dan basuh tanganmu sampai kepada siku, hingga siku. Wa arjulakum ilal ka'bai, dan basuh dua kaki sampai pada buku lali. Lepas tu kita nak wis penuh tu ya kat buku lali, kena wis lepas pada buku lali. Sampai di betih, hak ni sampai kat ning menyelati, semua kita buat habis dalam muzayyab pak. Mik asmaya kita kita wah tak apalah. Tapi kena ngaji lah pulaknya. Dah, hak imam sampai intara mana, hak imam Malik setara mana, kita ambil perhabis, maka kita dalam tawah tepuh tak jatuh dah lah. Dah, tu cara dia adalah suku pula tu. Baik. Kata dia nya pusat dengan lutut tu jika lelaki, kita orang jatuh. Dah, auratnya kena tudung pusat dengan lutut. Dan saya perempuan. Saya perempuan lah ni tak ada dah. Dulu ada orang panggil saya hamba orang tu antara pusat dengan lutut juga. Dah, antara pusat dengan lutut juga. Saya perempuan tu hak jatuh dah kecek dah. Dan sekalian tubuhnya jika perempuan dah, dan khunsa yang mendeka. Jadi bila orang tino biasa polik tabir tu, orang tino biasa polik tabir tu kena tubuh semua dia tudung. Dan lagi pulaknya dah, maknanya khunsa yang mendeka, mana orang alat dua. Fa khunsa yang ada dua, ada khunsa miskin, ada khunsa wadah. Khunsa wadah ni ya benar mana-mana so. Jak di beranak mari tu ya ada alat dua. Hak tino pudut dia, jatuh pudut dia. Boya beranak pak tubik pada purung mek dia tu, hak jatuh talah, tak ada bangun-bangun. Tak ada bangun-bangun, tak ikat nak doa, tak ikat nak siuk dah. Kapai habis tonton tak bangun. Hak tino tu ada nafsu. Ada orang panggil khunsa wadah ni. Ya benar hak tino lah tu. Hak ni ya itlaq sini kanak ke khunsa yang mendeka sini. Khunsa daripada miskin. Miskin ni orang panggil sama-sama gagah. Sama-sama gagah. Perut cerah pagi ni, hak jatuh pun naik bangun. Hak tino pun tak bangun. Lawan kedua. Lawan kedua. Tu orang panggil hak miskin. Lawan kedua orang panggil. Pas lawan kedua lagu ni, nah, aurat dia lagu mana? Supaya ngak orang tino biasa dia. Supaya orang tino biasa lah dia nya. Nah, ia lain daripada mukanya dan dua tapak tangannya. Tu dah lah boleh. Kalau miskin baik, orang tino biasa mendeka ni baik, aurat ia dalam sembahyang, dah maknanya lain pada muka, lain pada dua tapak tangan, hak lain kena tudung habis. Sabit nampak tapak kaki pun tak sah. Nampak rambut sorak pun tak sah. Dah tu kena tudung habis, hak dia muka dengan daun tangan. Daun tangan pergelengan ni pak. Habis orang tino semaya baju kurung boleh dah. Kacing wi kemah kak sekarang ni pas tengok molek tempat tumbuh rambut ni tudung. Hak ni atas pada dagu. Kalau dia bawah dagu tu tak sah. Dagu pas di atas, dia kena dagu duk bawah. Ada orang tino gi tudung muka dah, jadi dagu pas di atas, anak kano dia tu duk bawah, duk dagu tu tak sah. Dia kena widuk lagu tu, widagu pas bawah. Pas anak kelinga pun jangan wi napak. Pas tali jebai ni pun jangan wi napak. Dah. Pas tu pula ni apa ni? Rambut di atas pun jangan wi napak. Paduk semaya sudah pun napak sorak ya tubik ke anak kano. Tu tak sah dah lah. Kena semaya semula. Dah. Enggak kurang rajin dah. Semaya tu pun duk ngongak-ngongak dah, gaduh nak ginak dah. Pas suluh cumi nampak rambut ada dua orang. Buat tak tahu. Mung buat tak tahu tu yang tahu. Tu orang tino apa kita orang jatuh pun supaya sudah semaya nampak kita ada dek celah kuku tali cahaya kelabu. Heret-heret beri pering. Pas buat tak tahu. Kita buat tak tahu tu yang tahu mumaya tak sah. Sebab air semaya mumbik tak rata kita duk menggalengi di kuku mung tadi tu. Tidak ada gonya-gonya wasa bidah tengoklah duduk di bulu romo getah cabut-cabut ala buah ala ketek kena kopi sudah zuhur sejak mu kena mayat mula tu tak sah nyedek tipu tu bukan tipu Tuhan mu tipu sendiri sabit Tuhan kata orang tipu orang ni dah bukan tipu orang dak mu tipu mu sendiri hak ditipu Tuhan apa mu tipu dirimu sendiri wa huwa yukhadi'uhum walha mu tipu dirimu sendiri. Tak ingat molek Fatina dah. Jadi no yang katanya tu aurat yo muka dengan pergelengan. Cacing wi molek.
apa nama ni, khonsa miskin pun lagu tu juga. Lepas tu menutup saat ni tu dengan suatu yang menutup. Kita tutup dengan suatu yang menutup. Kain. Atau daun kayu. Ikutlah asal kita tudung benda cuci. Lepas pada aurat kita ada nampak tu. Lepas tu dan menegah daripada dilihat warna kulitnya. Kita tudung dengan suatu tutup tu. Menegah tak nampak kulit. Pahla ni banyak cuba kita tengok orang makan. Kulit tu nampak warna hitam, warna putih. Pada maknanya tak ada tutup aurat tu. Sabit tu orang tino hak molek sekali ben tak ada warna hitam. Kalau dia nipis pun dia tak nampak hitam. Lebih lagi bunga jambu cahaya putih tak kena molek bayar nampak bayar hitam merah. Pada makna tak ada tudung tu. Orang lain ni dia suka nipis-nipis. Engko Yahudi dah ajar tu. Hak Muhammad Yahya ni ya pasal payah nampak tak cocok dengan nafsu tu jenis lega labuk yak serayak habis kena orang kata pakai yak selayak lega jamin dulu ni hak rung la semai ni dia kena terik ketak nampak bayar sikit-sikit hak dia tang semai ni muka dia ajar hak kuning tak apa dah leh. Kita jaga bini kita anak kita sudahlah orang lain kita tak apa tangi kerana modem doa siapa pakai ye lagu tu dikatakan terbaik. Lepas tu kita pergi katuk menegah daripada lihat warna kulit. Kalau kita pakai tak cerak warna kulit hitam kau perah tak nampak. Tak apa dah. Apa saya takut nampak hitam, putih-putih. Hak tu tak nama tudung tu. Kalau semaya pun tak sah nampak orang panggil. Pas tudung tu pada pihak atasnya atas sore, belah atas ni. Dan kelilingnya keliling sore. Tiada tutup pada pihak bawah. Arti kalau kita pakai baju dah. Pakai baju setengah beno tu kita kata tak ada kacing sebutir lagi sini. Lepas tu kalau kita ada semaya dia turun nampak lurah ni tak boleh tak. Kalau rasa kilah kita duduk bawah pada pusat beringat juga baju kau ni pun dah ke duduk ngangor tu mana kau kita rokok pak dia turun tu kacing kita tak katuk dia mari nampak lurah ni tak sah semaya. Habis jaga kau duduk betul ni kita tak tudung lagi kau kita rokok rokok tu nampak terus selalu dah tak boleh dia kira keliling atas pun tang dia kalau hitam pun nampak tak boleh juga tu nak ayat atas dia kena tudung tu semua tubuh badan tempat kena tudung lepas tu keliling pun kena tudung juga walaupun kita tak ada pihak hitam pun tak kedai lurah belakang ni lurah belakang kita semaya tak ada sebar kain tak kedai kalau orang kita nampak tu tak sah. Hak depan pun lagu ni. Sampai demo orang cuma pakai baju dalam, gak orang jatuh pun. Waktu turun dada sini. Waktu turun dada sini kita orang muda-muda. Tekah jadi benar kau rokok, ia gelandu tekak turun, nampak terus lalu apa kok perut busak lalu dah. Tu tak sah. Tu kena jaga hak tu duk jadi nak makan kita tu. Kita tak terasa tu. Padahal pada mana kita tak ada tuduk aurat dak. Dalam bab semaya lagu tu dah. Dan tiada keliling tiada pihak bawah keliling tiada kira bawah tak ada apalah kita tak tudung pun tak apa dah kita rokok nampak kepala lutut kita nampak paha kita kalau tak kedai budak hitam lagu tu tak apa ya pihak bawah perkatasan ni lah kita semaya di atas latar pas budak-budak duduk mahal bawah lepas tu ya hitam nampak lah dua tewahnya tak apa di bawah tak apa di bawah kalau di atas je tak boleh dan lepas tutup aurat tu dan jikalau dengan lomo lumpur sekalipun nak witudun ke aurat kita tu cuma seluk ya tak apa dah habis atas semaya tak ada kena pakai modal semaya orang panggil amalek orang panggil amalek apa nama ni amalek madia orang panggil amalek apa nama ni yang sakut dengan tak nak pakai modal dak tak sebut amalih haji maliyah tu kena pakai harta dan lagi pula kena pakai harta kena pakai duit pitih kena pakai apa tapi semaya tak ada kena pakai apa dia tak kedai kalau tak ada kain ke apa ambil seluk lomo atas pada pusat bawah pada lusuk kalau kita orang semaya jatuh boleh semaya lah kalau orang tino cuma habis seluk dia tinggal muka daun tangi boleh semaya lah habis tak ada jalan dengan buku nak tinggal semaya ni tak ada celah sampai kata sini walaupun kita pergi lomo dengan seluk sekalipun tudun aurat tak nampak warna kulit
nama kata tak ada pada sah dah sembahyang. Pahala ni kain penuh benar dah kan. Tapi nak ayat atas satu dak aurat tak ada apa. Dengan kayu tak apa. Likum molek dalam pisau ke apa tak nampak warna kulit. Ada apa buat sembahyang boleh dah. Pak kalau orang tengok pun dah tak berdosa dah. Sebab dia nampak dalam pisau tu. Dah kita ni dua perkara. Tengok aurat kita pun tak leh kata ada hajat. Kau duk tengok pukul 7 pagi duk balik, kau tu balik tengok butir. Ada apa-apa duk suka main tak baik juga malah kita pun. Hak tino pun suka juga jadi tengok tak ada kerja. Nek ada kerja tak apa nak we tunggal rata nak ubah bak merah. Tak apa ni tak ada apa kau duk tengok produk saja. Tak ada jalan benar ya tak leh Dekat pakai lebih lagi kita orang jadi orang mandi tu bila mandi banyak. Jangan duk tengok aurat dia, jangan duk jamuh. Sabit kena pakai sarung. Dah, duk rosak dia kok kepala lutut dia kok paha dia, tu malu dia, punggung dia tu. Kita kena pakai sarung. Malaikat bini dia, anak tak boleh lagi. Bini tak apa bini sampai kalau bini nak mandi tok laki mati. Tak ada apa kelanjir sama kelanjir dua tu. Rosak mai tak ada apa. Kalau kita anak tino nak jamuh ayah dia, nak pakai sarung. Nak tengok pun tak boleh. Dia maki kita orang jantan nak mandi komik kita kena pakai sarung. Nak tengok aurat pun tak boleh. Ada kita anak jantan mek kita tetek tak ada mek tiri pun. Dah, tak boleh juga. Orang tino bini tak apa. Ya jamuh tok laki ya gamuh tak boleh tak ada apa-apa lah. Waktu tok laki sakit duk ubat kok celah paha, kok celah tu celah ni tak apa. Alik bituk laki pun supa juga. Tak apa belaka tu. Sabit itulah malam-malam kalau gocoh dua tu tak ada pakai kain selahbut tak apa. Jangan beringat kahwin cucu itu lah. Tolong memang tak boleh ya jatuh. Ya tak boleh tu boleh jatuh tepi kulit. Tak ada apa-apa lah. Dah nak gocoh biar mana tak ada apa boleh tengok. Nak pasal pita sebai pita cerah. Ada apa-apa belaka. Tu nak boleh tengok aurat orang panggilnya. Dah. Tu yang apa ni? Yang ketiga. Dan yang keempatnya daripada 9 perkara. Apa nama yang keempat tu? Yang keempat dia katanya mengetahui ia seorang akan kipiat semaya, witi semaya. Lagu mana? Seperti bahawa diketahui akan fardunya dan sunatnya dan dibezakan dia daripada sunat. Hak ni hak tepat teruk sikit ramai-ramai syarat sah semaya ni. Nak wi pandai beza hak mana rukun, hak mana sunat. Hak sini berat sikit patih dia ni. Supaya kita kata Allahu Akbar. Diri akak tangan tu sunat hai'ah. Diri Allahu Akbar tu rukun. Diri aku semaya fardu zuhur tu rukun. Dah, diri buka tangan hadap pada kiblat tu rukun. Sunat hai'ah. Rokok sikit. Bertelai jari hujung telinga atas. Ibu tangan bertelai ngacupin telinga bawah. Jatuh buka sikit, tina kapit sikit. Tu sunat hai'ah. Apa dah kita beza situ tu? Kena-kena orang yang tak akad tangan tu rukun dah. Tu wak dia tak ngaji dia. Bukan rukun akad tangan. Dah. Orang panggil sunnah hai'ah. Rukun diri Allahu Akbar. Kalau kita takbir panak dah Allahu Akbar. Hak tu tak sah, tak ada satu alif. Dah. Kalau panjang di bawah Allahu Akbar. Hak tu salah di bawah panjang. Sudah. Kalau takbir tak ada tasdik Allahu Akbar, hak tu tak ada tasdik pada Allah. Dia tak ngaji boleh pergi belaka tu. Ya nak Allah nak ada tasdik. Ni Allahu Akbar tak ada tasdik masa kita takbir Allah. Tak sah juga. Sebab ia hak tu rukun. Lain pada takbiratul ihram ni, hak lain tu sunah hai'ah belaka lah. Takbir intiqalah turun rokok. Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar turun sujud, Allahu Akbar duk iktidak. Hak tu masuklah sunat hai'ah belaka. Ambil pada Allahu Akbar siapa ka Allah berkabira, siapa wajah wa ma'ana minal muslimin sunat hai'ah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim sunat hai'ah. Masuk pak bismillah rukun. Bila rukun kita baca bismillahirrahmanirrahim. Tak sah, tak ada tasdik. Nak terbanyak no lain orang baca lagu tu bismillahirrahmanirrahim. Pas bismillahirrahmanirrahim tu ya tasdik ada berapa perkara kira tu. Gaduh-gaduh tak ada nak bila juga kan pemilihan duit tak ada gaduh-gaduh. Pak jadi 5 pas tambah duit 20 lah ni. Ya kertas licin. Licin 4 keping atas 100 dah mula balah lalu.
Tu yang kedang dengan menyucu tu. Pak ya kata 5 dah. Ha. Berapa tasdik lah tu? Faruk kau pandai dah beri apa ni. 3 gapo tak ji 3 tanya guru dia selalulah. Ya 2 ni sekali semua. Tak lagi guru dia weh. Sedap hak ni tak boleh nak tok lagi tu. Yang boleh tok dia lah. Okey. Ada 3 patih dia bismil. Ada tasdik. Panggil tu aja bismillah. Ada tasdik dah. Nak wi penutup beza ada dengan tak ada. Bismillahir 2. Nir 3. Pak kita lagi baca bismillahirrahmanirrahim. Tasdik duk mana? Oh, lagu ni banyak lagi orang baca lagi. Banyak tu muka tak ada sah maya sebab tak ada tasdik. Sebab bismillah yang masuk dalam rukun bukan sunnah Malaikat bismillah pak kita nak baca surah. Tu tak apa. Sudah surah Al-Dhalim baca surah pula kan? Nak baca kuliah izaja. Bismillahirrahmanirrahim izaja. Bismillah tu sunnah Tapi bismillah belum Fatihah ni, tu rukun. Kena ada tasdik 3. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bismillahirrahmanirrahim, cuba rasa mana tasdik duk mana. Ni ingat molek retina dah. Ni kita duk kacau mengaji dengar ni. Nak beki hak ni lah dah. Tu panjang lebar semula kita tengok semula lah pula. Dah hak ni kita kena plek hak ni. Nak win apa? Dak ayat seumur dah, tapi kena seumur pula. Sebab kita doa hari-hari. Dah, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ni kita mari dengar kelebihan gerbel lah. Hak Tuhan royak bila Nabi Daud tanya. Kita ngaji dah kemarin, Nabi Daud tanya Tuhan, bulu sorak lembu hak kita buat gerbel, dia nak bui dah 30. 10 kebajikan, 10 kejahatan, 10 akad darjat. Sorak lembu bulu dia. Hak duk di bulan dah. Pas kita ambil jeput kita tak tahu dah banyak mana. Tuhan tahu belaka apa-apa orang tu. Sorak dia boleh 30. 10 kebajikan, 10 apa kejahatan, 10 akad darjat. Sorak bulu. Pas kita kira ambil lah. Segian tu bulu ada banyak mana. Pas lama 2 pisau duk perubah kaki lembu nak wi balik. Tuhan wi payah kaki kita nak jakah pergi ke neraka. Tak jadi mudah dah. Jadi berat kaki nak jakah, nak jejak pergi pada neraka Tuhan. Arti kok serga tu mudah-mudah. Sebab dia amalan gerbel, dia duk pisah kaki balik lembu yang nak sembelih. Lama 3 baru ni dia royak lagi. Gapo nama? Orang belah perut lembu gerbel. Tuhan wi 3 perkara lepas pada dia mati esok. Di pada masa tak kejut dengan hari kiamat. Lama 2 tak lapar di pada masa. Lama 3 tak dahga di pada masa. 3 tu hak duk belah perut lembu. Pak kita gerbel walau dia mau belah pun kita boleh dah. Bukan kita gerbel dah. Dah 3. Lepas tu tiap-tiap daging hak kita dak hadiah ke orang kaya. Hak kita dak dekah pakai miskin. Stokor-stokor kita dak buat we demo makan, ya gati burung dalam serga seekor sama besar dengan burung otomsi. Sedap tak nak kecek dah. Stokor. Habis kena we dekah demo atik. Ni taruh sampai talih nak buka tu jeng dia. Jalan bunyi gek pintu tu je penuh doa dalam tu. Ada berlaku dengan kepala, dengan kaki, dengan ekor. Adakah tak adakah? Ingat weh kita saya pun gerbel sunat ni ya wajib juga sedekah sikit. Pakai miskin. Habis kena cari dekah dulu. Sudah pak berlaku kalau dia mau minta lagu mana weh nak ambil sikit sore. Boleh kita kata 3 bunga sore ramai-ramai. Untuk kita nak dekah pakai miskin. Kita tahu lah ambil aku tengah kilo tak apa, sekilo tak apa. Tu hak ni hak wajib, orang wajib. Kalau gerbel sunat wajib kena dekah. Kena dia tak ada dekah, dekah kena bergaduh dengan orang duk sembelih tu. Cari orang pakai miskin dulu. Wi hak ni dulu. Hak orang sembelih tu bukan tak leh kita nak wi, tapi wi atas jalan sedekah, bukan wi atas jalan upah. Kalau upah ni kita kena janji awal. Mu sembelih lembu ku seekor ni serta mu lapah gapo bagi 7 gias sore, mu nak berapa kuk fak mu 4 orang ni. Ya terkawin nak 500 orang. Tak apa, kita wilui upah tu nama upah. Paduk sembelih panggil bakery gi sembelih tok bila sembelih, panggil abah gi sembelih. Dia mu tak ada tak akor. Ambil abah duk sembelih belah-belah ekor, bukan dia mu duk dekah belakang, tak dekah dah. Tak tahu tu dekah siapa pelainya bubuh. Kata nak royak we. Atau buah pagi ni mun ada morning. Habaq tepo, buat tak gego.
Ikut nak bubuh lah, ni bubuh taring gigi, pelai jaga-jaga dah tu. Nyubuh sungguh lah. Muka kita gemelah kata-kata kelak, nyubuh pagon limo. Pandang makan lagu mana kau tu? Taring bekah boleh pala nyubuh ada sikit-sikit tai. Nulai nyubuh habis. Hok molek pun ada tapi nak telajak nyubuh siapa kau pelai lembu. Tu nak royak apa? Tak nak tak rego. Ikut demo nak sedekah tak ada kau. Tu di antara nak royak kata, ingat ada tengah-tengah ada upah orang sembelih. Ada muka cek upah. Jangan dia kecek upah, kecek sedekah. Pak kalau tak dia orang sembelih tu pakai miskin, jadi sedekah. Kalau tak dia orang sembelih tu kaya apa bakery ni, nama hadiah. Itu kan hamu yalah, nak support. Dah ke? Hak tulah belaka supaya kata di make tu lah. Hak kacak 4 kacak 3 tu lah. Hak lu baru tu dah neng cukau tu hari ni. Tu mo pak retino rupa lagu tu belaka Nabi kata. Fa innal wahidah lubeh tu so ya. Saya kena cari hak lain ya. Nabi kata kerana Tuhan jadi parak hak tu so ya. Tu di sana mu berasa lagu tu, di sini bini mu berasa lagu tu juga. Kalau dia ni mani, hak ni pun mani, cuma tak sama di riyal 5 rial ni. Hak tinggi rendah gemuk kuruk. Hak tu tak supa ke beno bedi, nak celak mata sikit ya. Tu di antara nak royak kata, dah kita apa nama pakai bui selalu dah. Dah, yo kena bagi wi supo belaka. Hak tak kena bagi taik ya, ingat molek. Hak tu belalah ni monok buat ambil lah weh. Taik jangan bagi taik tepada. Tak ada orang nak bagi. Perut muda tak perut muda, kaki tak kaki, perut tua perut tebal bagi perhabis. Nak kaya royak aku tak ada nak perut weh. Aku tak ada nak kaki weh. Tak apa. Yang tak royak bagi perhabis. Hak tak kena bagi taik tu ya. Belum pun kena bagi. Kalau tak saya bagi juga kena minta izin dia. Jadi cuci molek dah. Tu masalah bak gerebek. Pas kita pergi sedekah demo stoko, maka Tuhan gantikan burung di dalam syurga. Burung tu sedap lagi pula besar sama dengan otomsi. Tu kita ngaji bani. Patut orak dia. Orak lembu ada gerebek sosok orak tu Tuhan jadi mahligai dalam syurga. Rumah yang besar. Banallahu lahu baital fil jannati. Dibinakan rumah dalam syurga, dikata bina orang panggil mahligai. Kalau tak segera baca surah Dukhan. Man qara'a ayat suratul Dukhan fi jumati wa yauman. Siapa dia baca surah Dukhan malam baik, tengah hari baik. Nabi kata, banallahu lahu baital fil jannati, nasyaya dibina oleh Allah Taala satu rumah dalam syurga nama mahligai, moh yang besar. Habis senang dari rumah kita ada dak ni kita boleh pergi ni, kita boleh pergi. Emo dok pergi Ciamai di Goro terang demo tak ada klik. Rumah demo ada dah dak nu. Tak klik nak klik kena rumah botol dah di terang 2 uti. Kedai bunyi. Ron ayuk tak klik 3-4 hari pergi Ciamai. Tak apa yo pergi lama rumah tak sewa kan. Rumah dia ada dah. Tak dengar kata kita mah gubi ni pun nak rutuk. Tu nak royak. Pada kita rumah tak molek dah, nak molek kita baca tek surah Dukhan. Duk juf apa dah keri? Membaca mo dah. Tak baca kok? Ada kok yang ngaku dak we atuk ni. Duk juf 25 tu gila. Okey. 25 temu pada cerita dia nama Hamim Tanzilul Kitabin Mubin. Temu tu Allah dah. 52 ayat. Hari Jumaat malam ikut Tuhan bina rumah dalam syurga. Mari sini supaya orang lembu tiap-tiap ada di tubuh lembu, Tuhan cot wi mahligai dalam syurga. Lembu hak kita gerbek. Lembu duk jual daging kat kita tu tak kira tu. Yalah yang tu. Habis daripada tu sambut sini pula. Nabi kata kena dan disebut di dalam kitab Adarul Ali pada kelebihan ayamin wal laili. Ya ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kitab ni yang nakal pada Nabi royak. Nabi kata barang siapa gerebek akan gerebek. Gapo gerebek akan gerebek, yakni amalan gerebek. Aku dak kata aku gerebek lemuni sekian daripada 7 gie. Ya bersama lemuni sunat takku kerana Allah Taala. Bos sudah niat pak baca gapo? Baca gapo tanda? Baca apa bang? Dak gerebek sama ke ni? Baca apa tu? Boleh tu tak ru. Ye baca apa keri? Mungkin betah ni dia. Baca apa tak ilah? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Ada kata suka tu tak apa dah. Kita baca wisuk wa bizalika umirtu wa ana minal muslimin.
Tu Nabi ajar Aisyah ya lepas pada ya niat. Lepas tu kita wakil kat orang sembelih lah. Wakil kat orang sembelih, jangan tak wakil. Sudah niat gapo, tak pegang jerak pun tak apa, tengok kau lembu ya. Ada dia mau dah ajar dia mesti pegang jerak. Pas kena jerak tak lembu ya hijau. Pakai gaduh, cuk jangan nak gaduh kelik kok pebung lagi, nak niat katik, nak okey lagi pak gari ya hijau di tangi. Tapi dia nak jamin keri. Habis tak ada kena pegang tak apa fair. Tengok kau lembu. Aku gerbel lembu ni segera daripada 7 gaya yang bersama lembu ni sunat tahku kan Allah Taala. Wakil pia. Habis keri tu lu wakil dah sembelih lembu kalian. Nak gi pek bumpan daging serah dah. Tahu kat ambo boleh sekilo jadi. Lepas tu pakak bagilah. Lepas pada niat. Sudah niat pak wakil pak mata kita nak gi mana baca hak tu dulu. Pak ingat belaka dah kan. Tak ingat ada orang rumah kita teng mama cayah tu dah tu. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Payah kata inna solati wa nusuki mama cayah cayati. Ya dekat waktu buat teh. Banyak kali pas kita tebuh mama sedak tengok becil dengar mama cayah mama cayah. Ya dekat waktu buat teh tua dia tua lidah ikut sik ya. Tak boleh mai weh orang tino dah. Ambil kena betul inna solati sungguh mayaku wa nusuki ibadahku wa mahyaya wa mamati hidupku matiku ni lillahi rabbil alamin adalah bagi Tuhan belaka. Tu nak royak aku gerbel Tuhan aku semaya ibadahku aku buat kerana mu Tuhan tak ada kerana lain. Tu nak royak terbesar amal gerbel sampai Nabi kata bagi siapa gerbel akan gerbel yakni amal gerbel. Maka apabila keluar ia daripada kubur tubik pada kubur dengan tiup sangkala yang kedua mati lama duduk dalam kubur habis licin tak ada seorang habuk siapa tu hidup puji dia dia kata lagu mana al-yau apa nama ni limanil mulki qul yau pada hari ni siapa lagi jadi raja limanil mulkul yau pada hari ni siapa lagi milik dunia akhirat tu hidup kata orang lain mati habis langit punah habis dah. Ya sendiri jawab lillahil wahidil qahhar bagi Allah Ta'ala yang satu yang gagah yang handal yang maha padatkan yang maha benih akulah yang ada. Kalau orang ngaji orang panggil puji koden bagi koden Tuhan puji dia sendiri. Kita nak puji diri kita tak leh Tuhan tak apa. Lepas tu lama mana kata Abu Hurairah ya dengan Nabi nak tiup sangkala yang kedua kena pakai masa 40 tahun. Celah tu duk senyap tak ada karah bu. Kodok bunyi apa nama limanil mulkul yau lillahi wahidul qahhar. Duk bunyi tu supaya kita bangun tidur kejut malam-malam baca apa ke ni ya ada ke kita kejut tak bila baca apa dah la ilaha illallah hul wahidul qahhar wa ma bainahuma al aziz zul ghaffar. Kejut malam-malam tak tahu buku apa tak mahu kita orang tua yang mudah kejut. Okey. Tu dok tak ingat ke doa ni dia. Kalau tak ingat tak ada apa, tak ada baca apa pun tak ada apa. Tapi cara Nabi ajar membaca hak tu lah. Ada nama Tuhan lillahi qahhar kata. Dah tu di antara baik. Kemudian bila tiup sangkala yang kedua wa nufiqa fis suri fa izahum minal ajdasi ila rabbin yansilun. Qalu ya wailana man ba'asana min marqadina hadza. Sambil dia baca seketah orang kafir jawab mula siapa dia duk gerak aku duk tidur. Tu min marqadina. Ada kita orang bimi jawab kena haza ala rahman kan ni min marqadina haza ma wa'adar rahman. Ni adalah perjanjian Tuhan yang nama Rahman. Kita duk ngaku belaka Tuhan kita kena bangkit hidup semula lepas pada mati. Dah lagi pulaknya dah haza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun dan telah benarkan nabi kita dak royak dah. Lepas pada kita mati, kita hidup, kita temu dengan mati. Lepas mati kita kena hidup kelak. Kita kata ning hak janji Allah dan telah benar nabi kita dak royak dah. Tapi fak kafir kata siapa dak gerak dia dak tidur. Habis gis ketah situ tu. Dah mimma raqadina wadu dengan alih jangan wadu nanum. Banyak dia modok wadu dengan num. Punah lah dah. Mimma raqadina haza tu wadu dengan num. Nak wadu dengan alih. Mimma raqadina haza. Bila wadu dengan alih ya ada alih. Alih belakang satu alih dua harakat. Nama banyak dia baca beradu dengan num. Mimma raqadina haza. Tu wadu tak num, alih tak ada. Ni bawa mata kita baca tak molek ni.
Pak Alif nak hidup mana? Teringat dah. Apa situ je tiup. Tiup sangkala yang kedua tu hidup habis. Hidup tu lalu tu berdiri di atas kepala kuburnya. Nah, kita pun tubik di kubur kita. Tubik di kubur tu nak pergi pada masa hasrun tu elok, nak pergi masa. Nak pergi tempat perhipun. Hasrun tu elok. Supaya orang dah elok lembu kambing nak masuk kandang. Ni hasrun elok kita nak pergi pada masa. Tapi beruntung dengan sebab kita belum pada mati, ada amalan gerbe. Ada amalan gerbe yang kata maka tiba-tiba bulunya. Maka tiba-tiba bulunya, mana dikata sini nampak bulu. Kita orang gerbe ni nampak bulu daripada bintan emas, daripada serga. Pas serga tak je duk tengok, pas mah pula dah. Pala ni tengok mah orang tina duk pakar tu, oh molek yang kuning mah. Sabit tu perintah kepada apa nama orang hak bunuh. Hak kata anak yatim dia nak kepada harta pupu dia tu. Duk nanti pupu dia lambat. Pas dia pergi bunuh mati pupu dia, pergi dakwa ke Musa. Kata harta pupuku tak ada boleh ke orang lain, boleh ke aku lah. Sebab pupumu tak aku makan saka. Nak tunggu tambah bunuh. Lah ni pak dak timur asal dek nu lagi dah tu. Timur dek nu nak tunggu pupu dia mati lambat bunuh. Pak bunuh lagi dakwa ke Musa, kata boleh saka ke aku. Musa teka dulu. Selagi kalau tak pecah dia ni mati, siapa-siapa bunuh tak boleh lagi bagi saka. Ya kau gaduh. Rekah ceritanya nak royak kata ada seekor lembu namanya Al-Baqarah. Sabit nama surah Baqarah tu. Pergi beli kepada budak anak yatim yang tak ada pak dah lah. Dia berbakti kepada ibu dia. Tiap kali dia orang duk minta beli, dia tanya mek dia semua. Duk kat tanju lah orang pasal juh dengan ibu bapa. Akhir sekali dia nak jual lembu dia. Musa gitawa lembu dia tu kalau tak kedai lapar lembu dia semua penuh mah dalam tu. Hanya anak tak tahu kalau lah ni sutir kereta lapar lembu tu papuh mah dalam kulit lembu tu banyak terega dia nya. Padahal lembu 34,000 yang tak tahu bersekut berat boleh beli dah lah ni. Tapi penuh kulit lembu tu. Penuh kulit lembu tu. Lepas tu Tuhan hajarlah apa nama ambil ekor lembu pergi katak ke lembu tu. Lembu tu royak. Pas lembu tu haduk cari tu nak warna kuning mah. Nak warna kuning mah. Sebab apa warna kuning mah? Sudah tengok. Kuning lain tak ada. Kuning lasak, kuning dokong. Kuning mana-mana tak ada. Nak kuning mah. Tengok kuning mah molek. Comel sabit gapo-gapo kalau orang nak tiru pun cahaya kuning mah. Sabit mati esok putih warna kuning. Tak apa lah ni soho putih warna merah. Tapi masuk dalam serga esok nak jadi putih warna kuning. Sebab kuning dah dalam serga esok. Tu orang panggil lagu mana tak tahu lah beheng. Pas tengok pula dah mah tu mari pada serga bulu yang ada di lembu hak kita gerbek. Sabit penuntut dengar dalam laisuk pak dah ni. Tak sedok saya lah kalau ada dah nak tak ada arah. Hak lepas dah kita dak gerbek buat lupa-lupa ya lain. Tak sedok kacau bakit hak nu malaikat tanda dah. Kita buat muka setahun sekali, 3,500 tahun ni boleh dah. Ada apa-apa dah. Dah tu nak royak kata muka lain kita buat boleh. Dah ke? Tu nak royak tu mari duk tunggu di pala kubur kita we Kak Nung. Kayah dia baik. Duk tunggu cokos ani tu daripada bintan mah. Bulu dia tu. Dan dua matanya daripada mata Yakub serga. Lah ni mata Yakub tu pun kalau kena nampak cahaya lah air tu juta-juta dah orang nak. Ada mata jelimo kita buh merah supaya air dah. 10 juta, 45 juta orang nak beli. Hak ni lebih pada tu mata Yakub mai pada serga. Pas serga ni tak ada dah benda tak pernah tengok dengan mata. Benda tak pernah dengar di telinga, benda tak pernah titah di hati. Kemarin mata Yakub hak dalam serga tu duduk di mata Wimulan ni. Pas mata Lemulan ni tegak dah duduk di huruf ni baring. Dekat nak kelik baring tak lari. Te mata yak dedek lembu nak asmeleh tu. Tapi dak esok-esok ya tukar jadi mata Yakub daripada serga duk tunggu di pintu kubur beno. Tunggu situ. Dan dua tanduk lembu hak kita gerbek tu daripada mah pula dah. Pandai ambil mana lembu tanduk mah. Cari tah dunia ni tak temu. Walau negeri kaya pun tak ada gibuh. Dah tanduk lembu mah tak ada. Hak ni tu hewi pisik dengan amal gerbek. Harga 4,000 kita terbeli mah boleh dah tengah leng tak leh lah ni.
Tengah lung tak ada tu kita kata duduk di 8,000 9,000 lah ni. Kerana mahal. Pak kita bagi tengah lung tu pula. Sikit lebih-lebih kita kata boleh dah segi ilmu. Tapi dek nu dia buikan orang panggil apa nama? Tanduk daripada mah. Kalau lah ni badai tanduk jadi mah. Kayalah duit dah. Palemu tu tak hidup panjang dah takir demo. Takir dah. Tu. Maka berkata ia mana? Ia seorang gerbek kalau bakery beheng kak nung dia ke kak yah dia ke kak mistah dia ke atau apa nama ni kak Nuriah kenal kan mah duk mari tu bini-bini leng. Jadi lembu kena. Lembu kata kena. Berkatalah ia seorang gerbek tu. Kita orang gerbek kata siapa engkau munipio? Duk tunggu di kepala tidur, kepala kubur kita bangun pak nampak lah dah. Panyo tanyalah muni pio. Tu orang gerbek tanya. Maka tiada aku lihat seorang gerbek kata akan suatu yang terlebih baik, yang terlebih elok daripadamu. Aku tak pernah tengok lagi mata aku dalam dia yang janguk supaya muni tak ada. Tu belum kita nak naik tu duk kecek dengan amalan gerbek kita hak 4,500. Hak 5,000 kau molek. Cari lembu cahaya putih teh. Kalau nya ada mahal sikit tak ada apalah. Lepas tu sikit kelabu, tu sikit cahaya kuning, cahaya merah, pas hitam, pas bala. Bala duk lomon ni. Dia maki kita pun kalau orang bala belanja tak mahal, tak cahaya. Tangan putih, lengan hitam, dia jadi tukar-tukar gitu. Hidung cahaya putih, bawah ni hitam, pipi ni putih, ni hitam. Jangan dah lagu tu. Tak dah belanja balik 14,000 berkali. Botel pun dia pun tahu kata dia bala. Tapi lembu bala ni sah buat gerbek duk lomon ni. Tak apa lomon ni daging sedap. Hak tu pun tak apa bala apa alik dalai supaya bakery. Bakery ada. Atuk dia besok je injil manyuk dia. Ini kereta dia banyak nak nak royak. Duk lomon ni. Tak ada apalah bala kau bala lah. Asal kau buat dah. Hakama dia lalu dia kata lebih elok padamu aku tak tengok lagi. Siapa dia? Orang gerbek tu kata. Maka berkata ia bulu. Bulu tu hai boleh kecek bulu gerbek lembu tu. Dia kata kena, akulah gerbek engkau yang mendamping diri engkau di dalam dunia dengan Allah Ta'ala. Ni nak kena aku ni amalan gerbek hak mendamping diri dengan Allah. Sampai tu gerbek balik jawi kita mendekati Allah Ta'ala. Kita ada jauh dengan Tuhan, ada dekat dengan Tuhan. Setengah pada amalan nak mendekati dengan Allah Ta'ala, amalan gerbek. Sebab tu tak hafal lagi sebulan dah. Kita nak sapa waktu dia 4 hari. Raya 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, 13 Zulhijjah. Dia cekak lagi bagi kita orang ada pitih nak cedek. Mereka su tak ada arah. Tak ada duit juga tak apa. Kalau ada kita carilah. Segi tak apa dah. Tengok tu. Takut tarpai kita mati bedding. Dia mati. Kita tak ada besar demo nak kena bayar talih dah. Habis tu kita laki bini kena besar-besar tak weh. Dekat mun tolong gerbek aku tak leng bila aku mati. Leng tak apalah misal. Bini keri berkata bakery tolong gerbek kau dek tak dah kalau nya mati. Alik keri pun kalau abah mati dulu tolong gerbek tak weh ikutlah nak tahu kalau mau ada duit tak nak tahu pun lama sekali weh ada hati. Kawan ni kata tak apa. Tapi kalau tak ada besar lagi mari nak gerbek tak leh. Cuma niat pahala tu boleh. Aku gerbek 5 segi daripada 7 kiri sunat atas Allah Ta'ala dan minta jadi pahala tu siapa aku bini ku nama menak. Minta jadi gitu dah lah kita kata. Dia kalau nak gerbek untuk video tak boleh sebab tak ada besar. Sabit tak sadar apalah pakai boleh tak mati nak tahu buat tengok tu. Saya pun 4,000 kita kata tengok duk tunggu tu. Maka dia kata bila molek tas dunia amalan hang duk dapat dengan aku ni. Lepas pada tu lembu kata kena. Maka naik olehmu di atas belakangku mu naiklah. Ni tak kena jalan lain. Mu naik di atas belakangku maka naiklah ya lembu hak kita ada gerbang ni. Maka dituankan dan untuk dia menungankan ia atasnya atas belakang. Kita pun naik mak di atas belakang. Hak ni demo kata apa kalau 7 gear pakat tu naik atas tu belakang. Aku tak sei di ekor tak su tak sei di ekor kan gatal jatuh. Mu tak sei kiri di ekor dah. Nak tak tekak hak tu susah tu. Jadi nak ayat segi jadi seekor dah. Tak usah duk bosan pada gantung ke ekor duk gantung ke tepi jatuh sungguh. Jatuh kita di atas learning besar pun jatuh. Naik sore pun jatuh je bukan sah naik learning. Naik nu kuda.
Jadi segiye tu dia ganti seekor dah akhirat. Tapi dia teko hak sungguh kau besar lagi lah, kau molek lagi. Tapi tak usah duk bosan sebut kata lembu seekor boleh tujuh. Dalam tujuh segiye tu dia jadi seekor lembu dah kita naik dan amal dia sah dah. Kita nak bimbang takut gantung di ekor. Dan berjalanlah ia antara langit dan bumi, tak jalan bawah. Apa tu beda? Hebat tak hebat? Antara langit dan bumi, ni langit ni bumi jalan sama tengah. Jalan sama tengah kepada naungi arah. Mana bayi arah? Gi purak gi lah tu. Keri naik cara hak keri tu bila parut naik, bakak gi beno cara beno. Hak gi belakang naik tak ada gerbek. Ada gerbek kena kikir kuku tengok lagi dah demo. Lagi dah demo. Duk lala demo bebas. Dah lakon nah pai kon kap gitulah lah naik perak-perak gi. Nyai pokok molek tanah kecek dah lah. Kau molek pak kita nak gerbek nak tanui kau banyak. Ya Nabi tu Yesus kita wi banyak sebab ya gidek nu ya tak kelik dah. Fa innas safara ba'idun adalah kita sapi tu yang sangat jauh. Jauh setara mana? Imam Ghazali kata jauh tak kelik dah dunia ni. Gigi semata pas padai dak sikit. Kena banyak semaya, kena banyak gerbek, kena banyak puasa apa kena banyak lako-lako. Dah. Amal tahu aku gerbek dah. Segi jadi seekor pandai-pandai lah. Tu mu fikir dengan akamu. Dah ke? Moga-moga ada. Kita tak ada rasa pandai lah. Kalau kita tak ada, hak ada tu nak tahu. Sabit Nabi kata mung tu ada sah boleh gerbek nak tahu tapi mu saya. Mu tak sah pergi sejikku lah. Fala yakrabana musalla. Mu tak sah mari balasahku. Mu tak sah mari sejikku. Tak sah mari semaya kali ngaku. Murih jugalah orang ada kemampuan tak gerbeknya. Tak sah semaya sekali dengan dia, semaya sejik lain lah. Itu nak menunjuk kata bila ada kemampuan dah kita tak gerbek. Nabi tak wis maya tempat dia kali dengan dia. Nak ayat ke apa? Nak ayat Nabi tu tak kena juga. Orang ada saya 4,000 ya. Dah hak lepas dah kita buat lupa-lupa buat teh dah. Tapi lagak gada jual butai janganlah. Ni dia cari karai butai 500 ni buat gerbek. Pergi jumpa dengan celah mana luar tu pun buat gerbek. Dia main kutik gerak gitu pada Nabi tak ada suruh. Kata lepas kepada kemampuan belanja anak bini. Bolehlah kita gerbek. Sebab Amba kata baru nak gerbek sungguh tak ada payah kita orang susah faham. 20 kok sehari buh dalam kopi bedak. Yang dah ambil lah. Namun lagi nak korek ambil. Lagi akan puluk korek ambil tak cukup lama. 20 kok pas bulan 9,000. Sebulan 900, pas 10 bulan 9,000. Pas 12 bulan tak 7,200. Boleh berat lah kelamin. Ada apa-apa bagi orang nak sungguh. Ya kena ital lagu tu lah. Dah tu di antara bagi nanti banyak semua 10 rai kelapa 10 rai getah mah 3 kok berat bila aku nak motah demo ya dah terbaik pergi duduk di bomin arah naungi arah dan kata Sayyidina Ali Abu Talib radhiyallahu anhu kita wadu sekat tu dah Ali nak kata lagu mana pula kita pakat boleh dengar semua wicuk siapa Nabi Ibrahim dengan Ismail meleh ada 3 pingba lagi dah 2-3 minggu lagi dah kita ya hagrebe baca bab maya sikit. Wallahu a'lam. Ada gapo tanya lagi. Tak ada. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta